ramai orang kata beli S70 ni confirm menyesal. Betul ke? Dalam Ghost and Guide kita review semua kereta Proton. Okey, kita bukan tengok baca spek je dalam kertas. Okey, kita tengok betul-betul. Okey, dalam video ni kita ada S70. Sekarang ni kita akan review dia dari exterior ke interior dia semua. Okey, sebelum korang beli S70. Sebelum korang beli S70. Alright. Dari bahagian hadapan, dari lampu ni, kalau korang boleh tengok daripada design grill dia ni. Okey. So actually ni design grill dia worth nothing tau, dia plastik. Tapi ramai je yang akan jatuh hati dengan dia punya design ni. Sebab bila tengok dalam gambar dia tak sama. Bila tengok dalam video baru nampak clear. Okey, baru nampak clear. Tengok dia punya wheelbase ni, dia lagi nampak gah tau. Okey, 73,000 nampak gah berbanding dengan harga dia. Okey, jom tengok bahagian belakang dia pula. Bahagian belakang dia ni, okey, lampu dia ni dia connect tau. Connect bar lampu ni dia full. Okey. Jap saya bagi tengok macam mana lampu dia. Okey, korang tengok bila saya dah on lampu tu, korang boleh tengok. Ni dia punya connecting bar tau, dia punya lampu. Memang sampai ke hujung. Okey. Tengok, kita tengok dia punya boot space ni. Okey. So kelebihan boot space ni, okey, kalau apa nama dia, kalau normal punya SUV dia taklah sampai dalam macam ni. Okey, tapi tengok kalau boot space kereta sedan ni usually boot space dia lagi besar. Okey, bahagian eksterior confirm menarik. Jom kita tengok dalam dia pula. Ni dalam ni sekarang ni dia variant flagship X. Sebab ingat tadi kita ada 4 variant, alright? Kita ada executive, premium, flagship X. Tengok dalam dia ni, okey, dia semua leather seat. And then kalau korang notice macam flagship tu, ni roof dia semua putih tau, kecuali flagship X. Flagship X ni je yang paling special, dia semua hitam. Bila hitam ni premium lah. Black is premium. Alright. Dia siap ada sunroof. Okay, so ini hanya untuk variant flagship X saja yang ada sunroof. Okay, untuk variant flagship dia tak ada sunroof. Tapi kadang ada yang suka sunroof, ada yang tak suka sunroof. Kalau mana yang tak suka sunroof, boleh ambil variant flagship. Kalau yang suka sunroof, flagship X pun okay juga. Alright. First thing yang kita notice bila kita masuk dalam ni, dia punya cluster, dia punya screen. Okay, kita tengok screen dia. Of course dia tak ada HUD lah, HUD display. Tapi at least yang dia punya nice juga. Dia siap ada. Lagi kalau boleh tengok, dia ada grafik-grafik lagi lah. Boleh tengok dia ada macam grafik situ. Alright. Okay. Then dia punya display ni. Okay, driving position pun you boleh adjust sebab dia ada electronic seat. Okay. Dia ada electronic seat. Okay, memang sebelum driving tu kena adjust dulu lah. Kena bagi selesa dulu. Baru ni. Dan dia ada wireless charger juga sini. Alright. Dan apa lagi yang kita notice, dia punya plastik ni. Okay, ni plastik pun premium juga. Ni ada soft touch, sini ada soft touch, kan? Ni ada button dan aircon belah sini lah. Alright. Tapi kalau dalam screen pun boleh juga. Cuma yang ni dia tak ada ventilated seat lah. Okay, dia normal aircon saja. Kalau yang video sebelum ni saya review macam contoh X90, X70, semua ada ventilated seat. Maksudnya seat ni dia ada aircon. Alright. Tapi untuk S70 ni dia tak ada ventilated seat. Apa ventilated seat, boleh tengok saya punya video X90 lah. Alright. Okay, kita continue. Overall features yang ramai orang memang excited nak tengok sekali apa dalam S70 ni. So bila kita tekan menu dia, okay, tengok 360. Okay, normal. Kereta sekarang ni semua mesti ada 360. Okay, sebab sesuai untuk family ataupun senang lah nak parking. Tak perlu tengok macam manual lagi lah, nak tengok side mirror kan.
Alright, tapi kena biasakan lah tengok kamera. And then dia ada Android Auto, Apple CarPlay, semua pun boleh wireless connect. And then Proton pun sekarang dia ada Proton yang boleh link dengan handphone. Okay, so kita boleh tengok condition kereta. Alright, yang paling orang excited sekali, okay, dalam S70 ni pun ada sistem tak? Jawapan dia yes, dia ada sistem. Okay, so ada sistem dia normal lah, macam kereta sebelum ni juga. Dia ada traffic sign information, rear side radar system, emergency braking. Ni memang penting lah. Kadang kita tak sempat nak brake, bila ada sistem ni kiranya dia bantulah. Okay, dan kita ada intelligent cruise control, adaptive cruise control. Semua ni bila kita tekan macam ni, contoh button ni, bila kita jalan jauh, kita boleh enjoy benefit cruise control tu. Maksudnya tak perlu tekan minyak, tak perlu tekan brake. Okay, dia akan cruising saja. Dan yang ni dia adapt kelajuan. Dia adapt kelajuan kereta depan, dan dia akan direct. Alright. Okay, kalau korang nak decide nak beli, okay, jangan rush dulu. Pergi mana-mana Proton punya showroom, test drive dahulu, tanya dia, then plan you punya finance macam mana. Alright. Okay, ni confirm yang korang tunggu-tunggu ni, harga sebenar dia. Okay, so untuk yang paling lowest punya variant 73,800. So kalau yang paling high spec macam contoh ni Flagship X yang ada sunroof semua ni, okay, yang ni yang ada sunroof semua ni, yang ada hitam-hitam semua ni, ni harga dia 97,000. Yang tu dah on the road. Okay, so yang paling penting korang kena fikir bulanan tu. Okay, bulanan tu korang boleh commit tak bulanan monthly installment dia tu. Okay, sebab korang yang akan beli dan loan 9 tahun. Sebelum beli kereta tu, fikir dulu benda-benda macam ni. Okay, sebelum decide nak booking S7. Okay, yang mana tengok video saya sampai habis, thank you so much. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Alright.